Puan, kami dah banyak kali tegur. Anak puan bukan baru buat masalah ni. Habis tu semua salah anak saya. Cikgu-cikgu tak nampak ke apa jadi kat sekolah ini? Jadi cikgu nak lepas tangan macam tu saja. Ini bukan sekadar drama janaan AI, tetapi realiti yang menjadi rencah isu pendidikan negara. Adakah anda dapat dan sedar maksud tersiratnya? Kekal bersama saya hingga akhir laporan ini untuk kita tepuk dada tanya selera. Insiden buli, salah laku seksual, jenayah pelajar dan pengakhiran nyawa. Semua ini cetus kebimbangan awam dan gugat kepercayaan masyarakat. Guru dikata malas, ibu bapa didakwa culas dan kerajaan dikecam tidak berasas. Namun persoalannya, sampai bila ingin menepuk air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Sudah bukan masanya untuk menuding jari. Realitinya perlu ditempuhi dan mulakan segera langkah intervensi. Tahun 2025 memberi tamparan yang cukup hebat kepada institusi pendidikan negara. Dari tragedi kematian Zara Khairina sehingga isu rogol berkumpulan di dalam kelas. Untuk lebih mendalami isu ini, Astro Audio News mendapatkan pandangan daripada beberapa pakar. Bukan kesalahan yang dicari, tetapi perincian kepada sesuatu solusi. Untuk laporan penuh, dengarkan di aplikasi Shock. SYOK.